Dalam aku tu yang ni. Kau Macam-macam semalam kita makan. Hari ni aku tak sabar hari ni. Sabar hari ni. Guys, selamat pagi. Selamat pagi, hari kedua kita di Negeri Sembilan. Betul. Jadi hari ni kita start awal. Awal pagi pun. Orang kata kita diberitahu ada dua kafe yang berada di Negeri Sembilan ni yang selalu menjadi pilihan dalam Grab Signature. Betul. Jadi kita ni nak tahu betul ke tidak kan? Kena tak kena, jom? Kena tak kena tekak kita. Apa lagi? Jom kita check it out. Jom. Kemana kita ni? Kemana? Sana jalannya. Janganlah salah. Apa lambek sangat ni, ha? Kan nak pergi breakfast. Ini bukan akak semalam ke? Aduh. lagi. Dah. Nak mission. Jangan marah. Mana Call pagi-pagi. time. Jagalah. Jagalah call time. Jaga. Ada misi lah, Bu. Misi hari ni misi hari ni. Misi hari ni kita kena pergi ke dua kafe. Yang menjadi pilihan Grab Signature dan juga Ada misteri drink. mystery drink. Ada cabaran misteri drink. Alamak, ini yang risau ni. Yes, tapi tak apa. Korang jangan risaulah. Sebab apa yang Erin dah ready kan tu, semua kena tekak korang. Semua sedap-sedap. Saya percaya Trust me lah. Come on. Trust you Let's go. Okay. Let's go. Kita terus. Trust me lah. Let's go. Saya mati kereta yang sama. Rezeki kita lah, ada jodoh lah kita. Itulah tu. Tak apalah, book je lah saya sepanjang korang kat sini Okey lah, kita lock lah. Okey. Boleh je, tapi jangan marah macam tadi tu lah. Lambat sangat korang ni, tapi tak apalah. Macam semalam lah kan. Dengan cerita korang dah study banyak pasal Negeri Sembilan kan? Betul. So kita ada cabaran Grab Car Quiz Ride lagi lah. Ada lagi. Of course ada. Kalau salah, saya dah ready lah barang. Macam semalam mana pakai tu. Tapi ada extra lah. Tapi so jom kita keluar dulu lah. Tak payah, tak boleh ke? Bagi korang Google sikit ke jawapan ke kan? Alright. Dah habis Google. Jangan macam tu. Takut. Kita pergi soalan pertama. Dia terus tanya lah. Mesti kita jangan buang masa. So soalan pertama, sambal Minang apa yang famous yang kita makan selalu tu? Apa nama dia? Sambal apa? Sambal lado. Sambal lado. Kalau Ali? Sambal hijau. Come on. Come on lah. Ini seronok ni. Tahu dah siapa akan kalah. Saya jawab Okey sila. Pedas linggi. Itu dah. Bukan. Itu nama tempat. Ini memang pedas ni, memang pedas. Yes, hari ini saya suka. Sambal belacan. Sambal belacan. Aduh, production lain kali radical lebih sikit. Sebab macam semua salah ni. Dia kalau semua salah, dia kena snack soalan. Tak ada, dia kalau semua salah, korang kena lat tali lat sendiri. Okey, cepat lat tali lat sekarang. Siapa yang akan pakai? Sebab memang semua salah. Jawapan dia sambal gesek. Lat lah. Tali lat, tali tamplo. Apa? Maui. Ya. Memang bahagian Mantap. Saya memang minat Brad Pitt, tapi jangan yang mancung sangat, ada tak? Come on, Mawi. Baik tu Alright, dalam Grab Signature, kita boleh nampak ada beberapa kafe dalam tu kan. So soalannya, dalam list kafe tu ada kurang 5 ataupun lebih 5. Kau jawab lah, aku dah tak ada mood. Jawapan saya lebih 5. Lebih 5. Kurang 5. Saya jawab pun sama saya je. ikut dengan Cherry. Ikut dengan Cherry? Saya kurang. Aduh, macam mana ni Saya rasa jodoh rambut-rambut ni memang untuk Ali Jawapan Ali betul. Tapi saya rasa nak bagi Ali pakai juga. Mana konsep dia macam tu? Hati saya lah. Semalam dia dah pakai yang ni. Pakailah, tak ada ke? Okey. Disebabkan, okey, sabar jap. Disebabkan Mawi. Aku brother dia. Mantap. Tak boleh lah aku tu. Tak boleh. Kalau nak brother yang tu. Ini tak variety show. Ini bukan brother. Okey. Macam tak sadi je semua. Sekejap saya nak kecil je kan macam. Nampak. Ngam lah tu Cherry pakai rambut-rambut tu kan nyanyi Ngam soy lah. Dah sampai? Alhamdulillah dah sampai geng. Korang minum apa semua. tak macam boleh. sakit. Sila. Aku tu lah. Tak boleh Tak boleh lah.
Sampai dari mana? Saya. Kita dah dekat Caca Cafe. Caca Coffee. Caca Coffee. Bau dia pun dah sesuatu. Kau boleh bau Kau tak ada hidung sumbat. Jadi jom kita check it out menu Grab signature dia. Ini antara salah satu So, jom kita pergi. 1, 2. Macam-macam makanan depan kita ni. Tu. Siapa yang boleh explain kat kita? Kau tahu? Takkan kau tak tahu? Burger. Benda simple lah. Sama lain. Mungkin ada dia punya apa benda. Restoran ni ada specialty dia. So kita kena panggil orang yang bertanggungjawab. Panggil lah. Bos. Assalamualaikum. Bang. Halo. Hai. So, Ini. Bang, boleh ceritakan sikit menu-menu yang ada di depan mata kita ni? boleh. So kat Caca ni kita jalan style fusion sikit. Okey. So you boleh tengok sini kita punya chicken chop. Kita ni chicken chop kita jalan style dengan Japan sikit. So we got Epico and Bonito flakes on it. Apa? Sini juga dia macam fusion sikit lah. Waffle. Ni chocolate waffle. So kalau dalam Caca Coffee ni, apa menu yang macam selalu order? Best seller Best seller kita drummers ni. Drummers ni dia chicken wing, dia sikit dia sebab dia drummers kan. Dia macam Koreannya style. Kau first time tak tahu nak order apa? Boleh Diorang suggest. nak datang ni, diorang nak datang. Apa boleh If it's your first time you come here, you need to try our banana pudding. This one. Yes, this is our best selling dessert. Banana pudding. Yes, we sell out almost every time. Oi, jadi bila Nick dah cakap ni menu ni, jadi kita rasa tak sabar. So bolehlah kami merasa dulu macam Okay boy, you enjoy dulu, you enjoy. Thank you. Thank you so much Nick. Thank you. Oi. Kau nak try mana dulu? Aku dah nak. Kau dah lock yang mana dah? Aku dah lock benda ni. Ni. Kalau kau dah lock yang ni, kau tak boleh makan yang ni. Kenapa? Kau kena makan lain. Kasi kau kena makan ni. Betul juga kan? Cuba Bismillah. Aku mulakan dengan dessert tu. Sebab kita in the morning, kita pagi-pagi ni kan. Kita breakfast ni. Kau kena makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia dah campur. Aku tak sampai lah. Aku macam nak makan tapi tak. Dia macam kawan tu. Hidung makan ni. Janganlah sama dulu. Wow. Jom. Nanti kalau kau datang sini boleh try. Sebab aku rasa tak ada kat mana. Betul. Cuma tu. Sedap tak? Mantap dia ayam dia. Betul lah. Aku suka. Dia makan sambil bau ni, aroma dia masuk. Sedap lah makan makanan dia. Ini macam bukan chicken chop tu. Dah ke? Kau dari mana datang kau ni? Ada juga. Dah habis dah makan? Kalau Dah lah, dah, boleh. jomlah kita pergi next location. Dia location next? Relax lah dulu, makan dulu. I nampak macam dah licin dah ni. Jom Boleh lah. lah. Aku pun dah rimas ni. Jomlah. Jom. Tak, rimas kita pakai jugalah. Oh, ya ke? Jomlah kita. Jom aku dah Let's jadi go, malu let's ni. go. Now. Awak yang dah juga? Yeah. Okay, boleh. Let's go. Tak habis lagi ke mana tu? Oi, sekali je. Dia ke sana tadi. Punya laju dia tinggalkan kita kat Tak sini. ada apa-apa Alah. Geng kita dah pun berada di kafe yang kedua. Kita kat mana ni, Bu? Kita kat Cawan Cafe. Inilah antara salah satu Grab signature yang akan kita check it out lagi. Jom, kita orang nak rasa vibing. Mari. Banyak makanan ni depan kita ni. Penuh meja lah Tapi kau tahu ke nama dia ni? Betul. Kau tahu? Kita kena tanya yang pakar. Kita kena tanya orang yang pakar lah untuk bagi tahu kita apa makanan yang ada depan kita ni. Panggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Cawan Cafe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih datang sini jauh-jauh. Kak Mimi, Ya. saya ada soalan lah. Oh, Saya dah ya. tengok ada makanan best-best depan saya ni. Ya. Tapi boleh nak tahu apa makanan signature yang dekat Cawan Cafe ni? Actually, signature kita kat sini, of course, butter chicken lah. Oh ni. Butter chicken, yes. Oh ni memang memang signature kat sini. highlight dia memang lah. yang, ya.
Jadi kalau untuk orang yang macam baru nak datang, Macam kita lah, first time datang. tak tahu kan. Ha. Apa Kak Mimi boleh suggest untuk first timer datang? Okay, actually kalau first kita suggest you all makan try kita punya char kway teow. Char kway teow kita lebih kepada yang Chinese style. Char. Ya. Saya dengan nama dia lah. Saya baru tahu tu. Ya, baru tahu. Char Banyak orang goreng. baru tahu. Ya. Cak kita goreng lah. Betul. Baik. Alhamdulillah. Mendengar cerita daripada Kak Mimi ni, jadi kita orang ni pun jadi lapar lah. Saya pun dah tak sabar. Saya rasa kita nak try lah. Boleh tak? Boleh. You kita all makan dulu, sila jemput makan. Baik. Enjoy makan sama. Enjoy your meal. Kita nak try mana weh? Itu tadi bos dia. Saya cuba lah. Baik, ni. Kenapa aku nak makan nasi sangkut? Aku tak masuk kan? Wow. Apa tu? Baik lah cerita ni. Betul lah. Kalau ada orang nak beli kat mana? Yang lupa cari di Grab Signature di dalam app. Orang kampung. Terima kasih lah Eli kau bawa aku tu lah. Serban ni. Dah hal lah weh. Terima kasih lah. Ni dah aku bayar. Oh, itu air apa tu? Bok? Kalau boleh tahu tak? Kalau kau minum. Dah cukup ni. Aku bagi sikit-sikit lah. Nanti ambil tu ni tak? Serban ni. Tak ada hal lah weh. Terima kasih lah. Ni dah aku bayar. Tahu. Oh, baiklah cak ketiau dia. Baik juga. Ayah aku kau sebat. Alamak. Dia ni kat mana-mana ada. Dah try ke char kway teow tadi? Padu lah. Padu memang padu kan? Kita ada lagi padu. Apa dia? Apa tu? So jom kita pergi mystery drink challenge. Oi. Saya risaulah. Boleh lah. So jom lah kan? Saya tunggu kat luar. Berani tak, Bok? Kau berani tak? Kau tak berani? Jom main cabar-cabar jom. Berani. Jom lah. Kalau berani. Tak tujuh lah, batal hidung kau. Kalau berani, jom. Okey, sekarang ni kita ada di mystery drink challenge. Oh, inilah ni. Dia misteri drink challenge. Nampak tak ada 6 air berbeza kat depan tu kan Mas Dor kan? Korang pilih, ada yang sedap, ada yang tak sedap. Kau pilih. Orang baru 2 kedai tu tadi dah kenyang ni nak minum-minum lagi. So what? So what? So what? This is So the what? challenge, brother. This is the challenge. Kau tak sanggup pun? Kau mau tak? Goyang dulu, goyang dulu. Goyang ke? Ha? Goyang ke? Jangan sampai picit jerau. Wow, cherry serius sama. Wow. Serius yakinnya Kau tu ambil. Psycho je. Saya boleh hidup. Oi, hidung kau. Saya rasa ni air sedap. Hebat Saya je. rasa ni air sedap. Hebatnya kamu. Pilih yang inilah. Okay. Wow, Guys. so far saya takut cherry lah. Alah, hai dia ni. Okay. Oi. So, Cherry kena try dulu kan? Kita try bersama-sama. Bismillah li, aku takut Bismillah air dulu. longkang dah letak li. Okay. Right. Cool. Okay? Cool. Baik you ni. Baik Yeah. Okay. Dia ada cili. Woi. Dah ada cili. Macam ayam asam Jawa pun ada. Ayam asam Jawa. Ayam asam Jawa tu orang dah demam tu. Batu-batu. Kan cakap macam. Tapi Dia rasa macam bukan lemon. selalu minum ayam asam Jawa. Yalah, dia Ada lemon. bagi tu. isi. Lemon. Okay. Lemon. Ya, mungkin lah. Aku Come on. tak payah minum, aku dah tahu. Jangan santai sangat. Okay, go. Wow, banyak ni dia ambil. Yes. Hai. Dia dah telan tu pun. Orang cakap bukan tak boleh tipu. Patutlah macam ada patut kau Aku dah bau. Okey. Oh, sedap lah. Ada sejenis buah tapi dia di blend. dia buah yang di blend lah. Korang kena try. Tak, awak kena jawab. Aku yakin. Tak balu. Okay, kita tanya jawapan mereka betul ke tak? Cherry teka apa Lemon. airnya? Apa asam Jawa macam lemon? Asam ada. Jawa lemon. Satu. Lemon. Wow. Cherry power siap. Okay. Apa jawapan? Jawapan saya air asam boy. Semua sedap. Come on. Salah. Salah. Macam mana ni? Salah tengok dah. ni. Habis kau? Alright, Ali tak tahu apa dalam tu. Ada cili lah, apa benda pedas-pedas. Rasa pedas-pedas sikit. Tobasco dengan
kicap masin. No. Betul lah pedas tu, betul lah, betul lah. Pedas tu best go. Yes. Awak Okey, tadi apa jawapan awak dia? kena air Oh, blended dia lah. lagi. Buah-buahan lah apa. Ui, banyak. Wow. Fresh orange. Betul. Nampak dia acah-acah tak sedap je, sebenarnya sedap. Okey. Macam ni kicap masin okey Kicap masin okey, okey. Gang, Yep. selesai episod kedua. Alhamdulillah. Kita Macam-macam pun- lah kita pergi tu. Betul. Kita dah ke Caca Coffee. Kita dah ke Cawan Cafe. Alhamdulillah kita dihidangkan makanan-makanan yang sangat enak. Betul lah. So terima kasih juga pada Erin sebab Sama-sama. challenge kita hari ni. Misteri drink ni memang misteri betul. Alah ni Betul sikit-sikit lah. je. Kita pun rasa seram nak minum tadi tu. Kawan-kawan pun game kita. Oh. Jadi gang, boleh komen negeri mana pula korang nak kita sampai. Komen, nak komen. Dah.